Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat satu soalan yang agak menarik untuk saya kongsikan pada petang ni, iaitu seorang tu mati, dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan 5 anak perempuan dan dia ada 4 orang cucu lelaki daripada anak lelaki yang telah mati dulu, dan dia ada 2 cucu lelaki dan 4 cucu perempuan daripada anak perempuan. Dia ada seorang adik lelaki kandung dan dia ada 2 adik lelaki sebapa. Jadi siapa yang layak dapat? Baik, yang pertama yang layak dapat ialah isteri, anak perempuan dan cucu laki-laki saja. Isteri akan dapat 1/8 sebab si mati ada zuriat. Ni ada zuriat, dan 5 anak perempuan ni akan berkongsi 2/3 sebab mereka ramai dan tidak ada anak laki-laki, dan cucu lelaki ni akan dapat baki harta jika ada baki. Cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan, mereka ni bukan waris, tak layak dapat, dan adik lelaki dengan 2 orang, 3 orang adik ni pun sama, tak layak dapat. Baik, jadi macam ni kita nak selesaikan masalah ni? Jadi saya dah sebut sebelum ni, kalau ada angka 8 kita letak nombor berapa? 24. Baik, 24 8 darab berapa dapat 24? 8 darab 3 dapat 24. 2/3 daripada 24 adalah 16. Dan ada baki lagi 16 campur 3, 19. 24 tolak 19, ada baki lagi 5 dekat sini. Baik. Jadi yang ni kosong lah sebab tak dapat apa-apa. Kosong, kosong. Ni pun kosong, kosong. Baik. Kat sini ada berapa? 24. Jadi sekarang kalau kita tengok, isteri dapat 3 bahagian. Okeylah sebab isteri seorang. 16 bahagian untuk kita berikan kepada 5 adik anak perempuan ni tak dapat. 5 bahagi 16 nak bagi 5 tak boleh. Dan 5 bahagian untuk kita bagikan kepada cucu lelaki ni pun tak boleh. 5 bahagian tapi ada 4 orang untuk dapat, maka angka ni tidak boleh masuk. Jadi kita kena buat pembetulan asal masalah. Atas asal masalah 24 ni darab dah dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 24 darab 5. 24 darab 5 dapat berapa? 120. Betul tak? 120. 120. Baik. 3 darab 5 dapat 15. 16 darab 5. Jadi senang. Ini kita ambil 16 je. 16, 5 darab 5 jawapannya 25. Jadi ni kosong lah. Kosong. Kat sini ada berapa? 120. Baik, dah selesai ke belum? Tengok balik. Isteri dapat 15 untuk isteri. Setiap anak perempuan dapat 16 bahagian, dan ada 25 bahagian baki untuk kita berikan kepada 4 cucu lelaki. Maka ni pun tak boleh bagi tepat. Maka kita kena buat pembetulan asal masalah yang ketiga, iaitu 120 ni darab dengan jumlah ni, cucu ni, 4 orang. Jadi jawapannya 480. Betul tak? 120, 480. Baik. 15 darab 4 dapat berapa? 30. 60. 16 darab 4. 16 darab 4 berapa? 16 darab 4. 64. 64. Dan 25 darab 4 jawapannya 100. Jadi ni setiap orang dapat 25. Kosong. Jadi kat sini ada